saya cuba tak beri handphone pada anak. Tapi apa yang dia dapat adalah mereka akan cuba tengok handphone dengan kawan dia. So contoh saya tak bagi handphone pada anak kan. Okey, dia tak main handphone lah, dia takkan minta. Sebab kita dah ajar dah, walau macam mana pun you nak, you kena ikut peraturan saya. Peraturan mak ayah. So mak ayah kata tak boleh tengok handphone. Okey, tapi mereka bijak juga. Okey, mereka kata nak pergi rumah kawan dia. Betul. Pergi rumah kawan dia, Dia orang tak main pun. dia tengok. Tengok handphone. Masing-masing buka handphone, lepas tu tengok handphone. Betul. Itu kena pula ibu bapa yang tak pantau anak-anak mereka handphone. Lagilah kita termasuk dalam lagi teruk kita punya keadaan. Ya. Lagi teruk kesannya tu. Ya. Jadi saya terpaksa batal balik. Saya terpaksa tarik balik saya punya arahan untuk tak bagi handphone tu. Bagi mereka handphone tapi dengan ada masa dan mesti tengok dengan sebelah saya. Tengok sebelah saya ataupun dengan isteri betul, saya. Ya. So ataupun kalau saya tengah buat kerja, you mesti handphone tu mesti hadap saya. So sambil-sambil tu saya boleh tengok you tengok konten apa. So saya boleh detect dia tengok apa. Wow. Saya tak akan bagi dia tengok handphone dalam bilik seorang-seorang. Tak boleh. Tak boleh. Okey, faham. Jangan. Lagi-lagi kalau dah remaja. Remaja nanti dia akan satu fasa terpengaruh kan. Dia akan duduk diam-diam dalam bilik dia dan sebagainya. Betul. Tapi kanak-kanak kita beritahu dia, you nak tengok handphone boleh, tapi you mesti ada duduk dengan nenek, ada duduk dengan mak. Sama juga dengan sembahyang. Sembahyang pun kita pun dulu pernah lalui perkara sama. Mak tanya dah sembahyang ke belum? Kita kata dah, padahal belum solat. Jadi kita tahu trik tu. Jadi saya letakkan syarat. I tak percaya you. I tak percaya you. Tapi you I pun tergelak-gelak. I pun dah tahu trik tu. Jadi you solat, you pun mesti hadap saya, mesti ada saya ataupun mesti ada mak, nenek. Kalau rumah saya ada nenek kan, ataupun adik-beradik. Jadi saya akan tanya, betul ke dah sembahyang? Belum. So kita tahu lah. Lepas tu kadang-kadang sembahyang tak ambil sembahyang. Time kita dulu dia orang selalu tanya, dah sembahyang ke belum? Saya dah. Lepas tu, macam mana? Ni tak basah pun lantai. Lepas tu terkantoi.